Bayangkan anda berdiri di tanah ini, tanah yang kita bina dengan keringat dan darah. Tiba-tiba, British datang dengan senapang, meriam dan kuasa besar. Mereka kata tanah ini milik mereka. Mereka tuntut kita untuk membayar cukai di tanah air kita sendiri. Namun pada masa yang sama, berdirinya seorang lelaki yang berwawasan dengan tegas berkata, tidak. Nama lelaki itu ialah Douw Said. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Tan Shumoy dan kini merupakan seorang pelajar tingkatan 5 STEM 1 yang belajar di SMK Datuk Douw Said. Kod sekolah saya adalah MEE 0075. Sejak kecil, saya gemar membaca dan bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah sains yang berkarisma. Selain cemerlang dalam akademik, saya juga aktif dalam co-curriculum. Contohnya, saya pernah menyertai pertandingan debat madani 2024 dan menjadi antara 10 pendebat terbaik peringkat kebangsaan. Pada tahun 2023, saya meraih Johan Pengucapan Awam KRS di peringkat kebangsaan serta memperoleh pangkat tertinggi iaitu Pegawai Warren 1. Saya juga telah dinobatkan sebagai peserta terbaik dalam kem kepimpinan peringkat kebangsaan serta Johan Pertandingan Pembaca Berita peringkat negeri Melaka. Sejak tingkatan 1, saya turut diberi kepercayaan untuk memegang amanah sebagai pengawas SPBT di sekolah saya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk mengupas sebuah novel yang bertajuk Douw Said Perjuangan Pahlawan Naning. Sama dengan nama sekolah yang tercinta. Buku ini ditulis oleh Abdul Latif Talib, diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise. Buku ini mempunyai 262 halaman muka surat bercetak dengan jumlah 24 bab. Dari sudut pandangan pertama, kulit buku ini mempunyai warna latar merah pekat seperti darah yang telah tumpah di medan perjuangan, membayangkan kisah keberanian dan pengorbanan seorang pahlawan. Di bahagian hadapan, seorang lelaki yang berbaju Melayu dengan serban berikat di kepalanya berdiri gagah. Wajahnya penuh dengan ketegasan dan keberanian, seolah-olah sedang bersiap sedia untuk bertempur demi maruah bangsa. Harga buku ini sekitar RM30, sangat berbaloi dengan nilai ilmu yang akan diperoleh. Penulisnya, Abdul Latif Talib, atau lebih dikenali sebagai Pak Latif, ialah seorang penulis profilik Malaysia yang terkenal dengan novel-novel sejarah Islam dan Melayu yang dilahirkan di Rembau, Negeri Sembilan. Beliau telah menghasilkan pelbagai karya yang mengangkat tokoh-tokoh penting dalam sejarah, antaranya Khalid Membulus Syahid, Saad Abi Waqqas Kesatria Islam dan juga Kiai Saleh Selempang Merah. Justeru, beliau turut aktif dalam kerja kebajikan dan kemanusiaan termasuklah membantu masyarakat Islam di Kemboja. Dalam novel ini, Douw Said bukan sekadar seorang penghulu biasa. Beliau seorang pemimpin yang berjiwa wajar. Tatkala British datang dengan angkuh menuntut hak ke atas Naning, hanya satu jawapan daripada Douw Said, iaitu Naning bukan tanah jajahan kalian. Pada tahun 1831, British menuntut cukai sebanyak 10% dan menganggap Naning sebagai sebahagian daripada Melaka. Tetapi bagi Douw Said, itu satu penghinaan. Bersama Panglima Nayan, Datuk Anjang dan penduduk kampung yang setia, mereka memilih untuk melawan. Dan tercetuslah Perang Naning yang pertama. Dengan hanya berbekalkan semangat dan senjata tradisional seperti parang, tombak, keris dan buluh runcing, pasukan kecil Naning telah mengejutkan dunia. Mereka telah mengalahkan tentera British yang lengkap dengan senapang dan meriam.
Tetapi di sebalik perjuangan ini muncul bayang-bayang pengkhianatan. British bukan sahaja kuat dari segi senjata tetapi juga licik dalam tipu daya. Mereka menggunakan ejen dalaman memanipulasikan sekutu Dorset dan merasuh mereka dengan pangkat dan harta. Seseorang dalam kalangan mereka, seseorang yang dipercayai, mula berpaling tadah. Di pihak musuh, Kapten Willie dan tentera British juga tidak mengalah begitu sahaja. Mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar dengan strategi yang lebih kejam. Kemarahan mereka tidak lagi sekadar serangan bersenjata tetapi meresap masuk ke dalam jiwa bangsa itu sendiri, menanam bibit-bibit pengkhianatan yang bakal menjadi racun dalam perjuangan Dorset. Taning kini dalam dilema antara kesetiaan dan kepentingan diri. Pengkhianatan semakin terasa, tekanan semakin hebat. Mampukah Dorset bertahan atau adakah sejarah akan mencatat satu lagi kejatuhan sebuah empayar kecil yang penuh bermaruah? Jawapannya sebenarnya ada dalam sejarah, tetapi sejauh manakah pengorbanan Dorset? Pada pendapat saya, gaya bahasa dalam novel ini cukup menarik. Contohnya, adanya teknik imbas kembali yang menggunakan dan dengan sangat berkesan menyuntik emosi dalam diri pembaca dan juga plot twist yang tidak disangka. Saat yang kita yakin Naning di ambang kemenangan, tiba-tiba pengkhianatan berlaku. Justeru terdapat juga pelbagai nilai dan pengajaran yang saya pelajari daripada novel ini. Contohnya, nilai keberanian dan cinta akan tanah air dan juga kepentingan strategi dalam perjuangan. Keberanian sahaja sebenarnya tidak mencukupi jika tiada perancangan yang baik. Kesimpulannya, Dorset Perjuangan Pahlawan Naning bukan sekadar novel sejarah, tetapi sebuah kisah perjuangan yang menghidupkan patriotisme. Lebih penting, kisah ini sebenarnya masih relevan pada dunia hari ini. Walaupun penjajahan secara fizikal telah berlalu, cabaran untuk mempertahankan identiti dan bahasa serta budaya terus berlanjutan. Kita mungkin tidak memegang senjata seperti Dorset, tetapi kita memegang sesuatu yang lebih berharga, iaitu pengetahuan hadirin yang mulia. Jangan biarkan sejarah kita lenyap, jangan biarkan generasi kita lupa. Bacalah, fahamilah dan sebarkan kisah ini kepada semua. Kerana tanpa sejarah, kita tidak tahu siapa diri kita. Tak kala Dorset sudah berjuang, sekarang giliran kita untuk tidak melupakan perjuangannya. Sekian sahaja, terima kasih.